Apa itu duit? Ikuti. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih buat pengerusi majlis, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid Gontok Nasib. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya untuk memberi ceramah perkongsian pada malam ini. InsyaAllah moga ada manfaatnya insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya dan selama-lamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan solat sunat rawatib, dan sekarang duduk di masjid antara taman-taman syurga atau rumah Allah untuk mendengarkan sedikit perkongsian. InsyaAllah pada hari ini termasuk dalam 10 hari awal Zulhijjah, di mana kalau kita tahu sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan, sebaik-baik malam itu malam Lailatul Qadar, dan sebaik-baik hari itu 10 hari awal Zulhijjah. InsyaAllah semoga ibadat kita pada hari ini dapat ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita hari ini saya just nak berkongsi lah, ini bukan ceramah ataupun kuliah agama, berkongsi secara santai mengenai satu yang kita hangatlah, kita kata hangat pada sebulan 2 ini, yang iaitu mengenai vape. Sudah menjadi kita punya kita sering melupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu iman, kesihatan. Pada kuliah hari ini kesihatan, pasal kesihatan. Kita sering lupa nikmat kesihatan. Sebab apa? Setiap sesuatu bagi seseorang itu berbeza. Apa yang berbeza adalah nilai. Nilai kesihatan bagi seorang itu berbeza. Sebagai contoh, apa yang paling paling bernilai kat kita ya? Apa yang paling bernilai sekarang ni? Kalau kita tengok, fikir bernilai, duit lah, duit paling bernilai. Duit itu sendiri, jumlah dia, setiap orang pun berbeza nilai dia. Contoh, dalam RM1,000 Malaysia, kalau bagi orang yang gaji dia 1 juta setahun ataupun 1 juta sebulan, 1,000 ibarat mungkin RM1 ataupun RM10. Bagi orang yang gaji dia RM100,000 setahun, mungkin ibaratnya mungkin dalam RM100. Nilai berbeza walaupun jumlah dia sama. Bagi orang yang seharian bekerja, bila dapat bekerja baru dapat duit, 1,000 dapat 1,000 dalam tangan tu ibarat tidak ternilai. Begitu juga kesihatan. Bila kita kata kesihatan, kita jarang, kalau kita sihat, contohnya kalau kita anak dilahirkan ataupun cucu dilahirkan, macam mana cucu daripada dilahirkan tu
dalam masa 3 bulan dia boleh meniarap. Ada orang ajar tak dia meniarap. Ada orang macam ni, baby macam ni meniarap. Tak ada. Ada 9 bulan dia mula crawling ataupun macam combat. 9 bulan tiba-tiba boleh berdiri. Tak ada orang ajar pun. Tu Allah yang ajarkan dia untuk buat semua tu. So benda-benda tu kita tak rasa benda tu adalah satu yang bernilai. Tapi bagi orang yang ada anak ataupun cucu yang kita panggil sebagai penyakit cerebral palsy, 9 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih tak boleh nak merangkak pun. Di situ baru dia rasa yang meniarap, yang merangkak itu bernilai. Sama juga dengan orang yang ada sakit jantung dengan tidak ada sakit jantung. Kalau orang sakit jantung, kalau orang tiada sakit jantung, dia boleh bekerja macam biasa, datang ke masjid, solat sunat, solat lebih, solat sunat, solat tarawih dan sebagainya. Boleh berpuasa, boleh makan, boleh minum. Tapi bila mana dia dapat sakit jantung, dia berjalan 50 meter dah sakit dada. Dia jalan 500 meter, dia jalan 100 meter dah tercungap-cungap. Pada masa tu baru dia rasa jantung tu adalah satu nikmat. Jantung yang sihat adalah satu nikmat. Sama juga dengan paru-paru. Dr. Termizi depan saya ni pakar paru-paru. Takut saya nak cerita pasal paru-paru. Begitu juga paru-paru. Kita tarik nafas, mengambil udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana orang yang sakit paru-paru? Paru-paru dia berparut, paru-paru dia sempit. Sama juga, dia jalan-jalan sikit 100 meter, 200 meter sudah tercungap-cungap. Duduk-duduk masa hujan, waktu sejuk, malam-malam rasa sempit dada, tak boleh nak bernafas, terpaksa ambil pam, pergi klinik. Kadang-kadang nak solat pun 4 rakaat tidak sempurna. Kadang-kadang baca Al-Fatihah tak sempat, nafas tak sempat, paru-paru terlalu sempit. Pada masa tu baru kita rasa satu dua paru-paru yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala ini amat bernilai. Jadi kita kena jaga apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kita tidak rasa sebab kita macam automatik. Macam sekarang kita tak rasa pun dagun jantung kita berdenyut. Kita mengambil nafas, menghembus nafas, darah kita mengalir ke seluruh badan. Kalau kita tak ada makanan, kita tak makan lagi, Allah bagi satu mekanisme dalam badan kita, daripada lemak-lemak kita yang menempel-nempel menjadi gula walaupun kita tak makan. Sebab itu Allah menyuruh kita untuk menjaga kesihatan dan membuat sesuatu perkara yang merosakkan anggota, ibarat kita nak membunuh diri lah, iaitu haram. Jadi berbalik kepada vape ataupun kita kenali sebagai electronic cigarette. Electronic cigarette, sigaret itu rokok lah. Elektronik, dia menggunakan alatan yang menghasilkan wap. Dia banyak benda yang boleh menghasilkan wap. Satu, rokok tu sendiri dengan cara pembakaran.
vape sendiri daripada solution ataupun air liquid. Daripada situ dia memanaskan liquid, menghasilkan wap dan disedut. Benda lain adalah macam dadah juga, boleh digunakan dengan cara yang sama, dengan membakar, dan wap dihasilkan, dia disedut. Dia sedut ni daripada hidung dia direct terus ke paru-paru. Selain dari paru-paru, dia boleh juga masuk melalui dia, asap tu sendiri akan masuk ke saluran makanan, esophagus. So jadi vape itu terdiri daripada satu alat. Alat tu ada bateri, ada warmer yang memanaskan, dan solution ataupun cecair yang dimasukkan. So cecair ini akan dipanaskan dan menghasilkan wap dan disedut oleh pengguna vape lah. Jadi solution itu sendiri, kalau kita tengok, kita banyak kajian mengenai solution ataupun cecair yang digunakan. Kalau kita tengok, kita tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu daripada mana sumber dia. Banyak juga kajian yang dilakukan. Kebanyakan solution itu adalah dipanggil sebagai glycerol. Glycerol ni adalah cecair untuk senang dia menjadi wap. Ada juga dalam tu kebanyakannya dicampur dengan nikotin. Nikotin yang biasa kita dengar lah, dalam rokok ada nikotin. Nikotin ni biasa kita dengar sebab dia membawa kepada ketagihan. Dan selain itu, cecair ini yang lain ada termasuk dalam cecair ini adalah flavor, iaitu rasa dia, rasa, supaya dia rasa sedap kan. Dan selain daripada itu, ada banyak kandungan lain. Kadang-kadang kita tak tahu. Kalau di kedai, kalau lah tunjuk kepada saya vape ni ada apa kandungan dia, kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak jawab, walaupun di situ ada ingredient dia, kita tak boleh nak pastikan. Tapi apa yang kita risaukan disebabkan kita tak tahu, dan di situ tiada yang dapat mengawal penghasilannya, itu kita risau. Sebab apa-apa cecair macam tadi, dadah pun boleh dimasukkan. Yang terbaru yang digembar-gembor, mushroom, magic mushroom yang dimasukkan supaya dia lebih menjadi menghayalkan. Sudah ada rasa sedap, dia menghayalkan lagi. Mungkin bagi orang yang stres ataupun apa, ia boleh meliriskan stres. So barang kandungan-kandungan ini kita kata berbahaya lah. Satu, kalau dia boleh memberi kesan kepada semua anggota, tapi yang paling dekat dengan badan, dengan organ yang paling dekat dengan adalah paru-paru sendiri. Sebab dia terus direct daripada alat kepada paru-paru. Dan bila masuk di paru-paru, dia boleh mengalir, dia boleh pergi kepada organ-organ yang lain. Daripada mushroom tu sendiri, dia boleh menyebabkan halusinasi, jadi kaya, jadi cakap pun tak betul, macam orang kaya, macam mungkin orang isap gam gitu, sama. Kalau dekat paru-paru, dia boleh menyebabkan iritasi. Iritasi itu maksudnya dia rasa gatal, dia rasa sempit. Dia dalam dari ke bahagian
esophagus ataupun ruang makanan, dia melibatkan erosion, boleh menyebabkan sakit di ulu hati. Kalaulah kandungan vape tu ada sejenis yang boleh menyebabkan ketidaksuburan ataupun lemah tengah batin, sama juga dengan merokok pun boleh juga. Dan kalaulah wanita yang hamil, dia walaupun dia tak sedup vape secara direct, tapi orang sekelilingnya sedup, boleh menyebabkan masalah tembusaran, especially terutamanya dari segi brain, akal. Dia boleh menyebabkan ADHD ataupun slow dalam pembelajaran. Yang ni benda-benda yang kita kena tengok. Kalau kita tengok pada mula-mula keluarnya vape ni, dia keluar pada tahun 2003, bermula daripada China, dan dia spread kepada seluruh negara dunia. Kalau kita tengok pada awal vape di Malaysia sendiri, mungkin dalam 2015-2016, kita tengok masa tu iklan secara besar-besaran. Bahkan doktor-doktor sendiri pun ada, kita kata, dua mazhab lah, ataupun dua golongan. Satu kata vape ni bagus sebab boleh menggantikan rokok. Itu popular masa mula-mula dia masuk. Ada yang kata bahaya, sama dengan rokok. Tapi masa tu tidak dapat kita pastikan, sebab ialah doktor kadang-kadang dia tak tahu semua. Pernah kan kita tanya doktor ni kenapa? Doktor cakap tak tahu. Sebab doktor kita belajar melalui apa yang kita kaji. Kita tak boleh buat assumption ataupun sangkaan. So masa tu dia ada dua golongan lah. Hinggalah pada tahun 2019 dia outbreak di negara barat. Outbreak maksudnya tiba-tiba banyak orang muda yang masuk hospital. Dan dia tengok di kalangan orang muda ni baru start guna vape. Masa itulah dia kata, dan dalam beribu-ribu orang ada juga yang membawa kepada kematian. Masa itu benda baru kan. Masa itu tak ada kajian, tak ada ubat, dan menyebabkan kematian, outbreak. Pada masa itulah kita alertkan semua yang bahawa vape ini tidak selamat. Masa itu kita panggil penyakit ni sebagai EVALI. E-cigarette, electronic cigarette. V, vaping. A, associated lung injury. Saya sendiri, pengalaman saya sebelum masuk UNIZA, saya bertugas di Hospital Labuan. Hospital Labuan selama 2 tahun. Pada tahun 2 tahun, dalam 2 tahun saya bertugas, ada 2 kes EVALI. Labuan ni dia terkenal, mungkin siapa yang pernah pergi Labuan dia terkenal dengan tax free lah. Satu, tax dia kepada kereta. Kedua, tax dia pada alkohol. Ketiga adalah rokok, sama juga dengan vape. Kalau saya dengar orang cerita, kalau pergi Labuan memang dia akan bawa balik berkarton-karton rokok. Dia murah daripada Semenanjung ataupun mana-mana kawasan lain-lain. Kes saya yang tengok ini, dia inspektor kesihatan kerja dekat klinik, hospital juga.
datang tiba-tiba dengan sesak nafas. Sesak nafas yang teruk. Kita tengok dia memang teruk dia ni. Terpaksa masuk ke ICU, terpaksa letak. Kalau kita tengok ada mesin yang besar, satu muka dia letak untuk bagi oksigen. Sebab oksigen dalam badan dia terlalu rendah. Dengan oksigen biasa yang kita tengok dalam kat hospital dia tak dapat, tak boleh nak catch up, tak boleh nak menampung oksigen, terpaksa guna ni. Dan masa tu Ivali ni sendiri, ialah kat Malaysia masa tu masih jarang-jarang. Kalau saya tak ingat saya, mungkin ada 10 kes yang confirm, yang turun di war-warkan. Biasa dia tak war-warkan, dirawar-warkan di surat khabar dalam 10 kes. Dan nak diagnose ataupun nak kata dia Ivali ni, kita kena buang penyebab-penyebab lain. Kita kena buang. Dia ni bukanlah disebabkan kuman. Dia ni bukanlah sebab kanser, bukanlah sebab lain-lain. So untuk merawat dia ambil masa yang lama, ambil masa yang few days juga lah, beberapa hari. Kita buat CT scan dan semua. And then bila dapat history, dia baru ambil vape dalam masa 2 minggu. Bila kita rasa 2 minggu vape tu, yang tu kita rasakan ini adalah disebabkan vape. Dan kita consult pakar paru-paru di Queen Elizabeth dan kita bagi ubat. Alhamdulillah, keadaan makin okey. Tapi untuk merawat dia memang panjang. Terpaksa daripada oksigen ni turun kepada yang mask dan nasoprong yang 2 jari dekat hidung. Memang lama, 2 minggu dalam hospital. Dan berjaya balik dengan ubat. Seminggu datang balik dengan simptom yang sama, masuk dalam hospital dan masuk dalam ICU balik. Dan kita start balik dengan ubat. Dan kita terpaksa bagi ubat dia semakin lama. Sebab Ivali itu sendiri kita masih dalam kajian ubat-ubatan yang definite ataupun ubat yang betul-betul merawat. Selain daripada ni, kita juga dapat melihat dalam Malaysia sendiri, vape ni boleh menyebabkan kita punya paru-paru masuk, kita kata masuk angin, pneumothorax. Itu pun salah satu komplikasi yang boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Dan akhirnya, kalaulah ia berterusan, boleh menyebabkan paru-paru yang berparut. Paru-paru berparut macam tadi lah, macam orang isap rokok 20-30 tahun, paru-paru dia sempit. So jalan dalam 100 meter dah penat. Itu yang kita risaukan dalam vape. Walaupun kalau kita tengok kes kat Malaysia yang dinotify ataupun didaftarkan, tidaklah sebanyak disebabkan rokok. Tapi ini dalam masa 10 tahun. 10 tahun. Dan apa yang membimbangkan adalah vape ni bukan orang-orang yang berumur. Dia lebih kepada sekolah, budak-budak sekolah, budak anak-anak kita. Anak-anak kita di sekolah menengah atau di sekolah rendah juga. Sebab apa? Dia senang. Satu, kalaulah dibandingkan dengan rokok, mana lagi senang kita nak sorok? Rokok ke vape? Vape lagi senang kan? Satu, dia boleh bersanir pun dah boleh jadi vape lah. Bersanir je. Rokok kena beli kotak, nak beli kat 7-Eleven kadang-kadang tak boleh. Tapi akses untuk vape ni terlalu meluas. Tambah-tambahan
bagi pelajar-pelajar sekolah. Sampaikan kita kena pasti ada juga yang buat sewa vape. Benda elektronik, dia tukar mouthpiece je. Dalam seminggu RM10, 2 minggu RM20. Buat sewa. Betapa senangnya benda tu diakses oleh anak-anak kita. Kalau dari segi simpanan, senang je, letak dalam beg. Kadang-kadang kita tengok vape tu macam pensel. Kita tak boleh nak beza pensel dengan batang vape. Macam tu sekali. Betapa senangnya dia dapat menyamar lah, kan? Atau pensel saja. Dan dia tak ada bau. Bau dia bau sedap. Tak macam rokok. Kalau kita isap rokok, baju dah berbau, beg dah berbau. Kalau vape, kita bau sedap. Tak ada bau busuk. Orang suka bau. So tak ada suspicious tu, tak ada. Yang tu kita risau juga. Jadi apabila kita dah tahu kesan-kesan vape ni, dia boleh menjadi pada otak, paru-paru, jantung. Di samping jantung masih dalam kajian, tapi kemungkinan besar ia efek jantung macam merokok juga. Sebab kandungannya mungkin kurang ataupun lebih kurang ataupun sama dengan rokok, dia boleh menjadi itu. Dari segi kehamilan, daripada segi kesuburan, semua itu ada kesan daripada vape ni. Dan fatwa kebangsaan pun yang terbaru pada 2023 dah mengharam pun vape ni. Dan fatwa-fatwa daripada negeri-negeri lain juga telah mengharamkan vape, sebab dia sama dengan rokok. So apa masalah-masalah yang berbangkit? Biasa orang akan tanya. Satu, orang kata biasalah, orang akan bagi alasan daripada rokok baik isap vape, daripada mahal rokok baik ambil vape, benda sama. Tapi kajian mengatakan orang yang merokok nak tukar kepada vape, dapat tukar kepada vape sangat rendah. Tak ada, itu just alasan saja. Dan kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh kata daripada ambil vape baik, daripada merokok baik vape. Tak boleh, sebab dua-dua pun haram. Takkanlah kita nak kata daripada makan babi baik makan anjing, sama. Dua-dua pun haram. Kita tak boleh nak gunakan perkataan ataupun ayat macam tu. Yang kedua adalah ketagihan. Daripada nikotin tu memang ketagihan. Biasa orang akan kata kita tak ketagih, biasa je, saja je, boleh berhenti. Tapi kenapa tak berhenti? Selepas kita tahu ada fatwa yang kata haram semua, tapi kita tak nak berhenti, itu maksudnya ketagih. Apa lagi penjelasan? Apa lagi nak kata? Kata tak boleh berhenti. Kita boleh berhenti, kita just sosial. Kita nak bersosial, nak berkawan saja. Tapi kita sebenarnya dalam tak sedar kita ketagihan. Dan yang ketiga adalah daripada segi persekitaran dan sosial kita lah. Kita sekarang ni akses untuk vape ni terlalu senang. Macam saya sebutkan tadi, kedai, kalau kita tengok Google Map, kedai vape terlalu banyak. Walaupun ada akta mengatakan vape tidak boleh dibeli oleh umur 18 tahun, tapi setakat mana kita boleh kata benda tu dikawal.
Sebab kita punya statistik menunjukkan peningkatan penggunaan vape adalah di kalangan budak-budak sekolah, budak-budak muda daripada yang berumur. Dan mereka yang mengguna vape ni dia ada komuniti dia sendiri, ada industri. Bayangkan kalau rokok pada zaman dahulu, mula-mula rokok macam mana dia iklankan rokok. Kalau dia masuk dalam filem, merokok ini ibarat orang yang handsome, cool, yang bergaya. Masa tu mungkin tak ada efek, tak nampak efek rokok. Tapi selepas 20-30 tahun, benda tu stop, memang hilang terus. Kalau kita tengok dekat kotak rokok sendiri, apa yang ada? Gambar paru-paru, kanser paru-paru. Sampai macam tu dia buat, tapi still orang beli. Bayangkan vape ni kalau 20-30 tahun lagi macam mana. Kita nak menutup rokok daripada dijual susah. Sebab dia dah terlalu lama dan dia melibatkan interest, konflik. Kalaulah vape nanti, kalaulah tidak dikawal daripada awal, kita takut menjadi macam tu. Ia adalah satu peperangan yang panjang bagi orang dalam bidang kesihatan. Dan generasi yang sekarang yang menghisap vape ni, generasi yang muda, kita tengok lambat laun bila dia dapat komplikasi, memang ramai akan dapat komplikasi yang serentak. Kita akan tengok dalam 20-30 tahun lagi. So macam mana kita nak tangani? Setakat ni vape sendiri, program untuk berhenti vape ni tak ada. Dia lebih kepada kita gunakan program berhenti merokok. Macam mana kita berhenti merokok? Sebabkan ketagihan tu adalah disebabkan nikotin. Kita bagi macam nikotin patch, kita bagi chewing gum, biasa chewing gum. Kita biasa orang merokok ni dia tak ada sesuatu dalam mulut, kita bagi chewing gum. Dan KKM sendiri ada melancarkan MyQuit dan macam mana support group lah untuk mereka yang berhasrat untuk berhenti. Saluran tu ada, cuma sama ada kita sendiri yang nak ataupun tidak. Kalau kita nak stop craving ni ataupun stop ketagihan ni, dia ada 5D lah, 5D. Kalau sesiapa yang nak cuba 5D untuk stop. 1D adalah delay. Kalau kita rasa nak merokok, cuba kejap lagi. Kedua, tarik nafas. Bila kita rasa nak, cuba tarik nafas dalam dan hembus. Ketiga, minum air. Biasa ketagihan ni dia akan rasa kekeringan. Ada something kosong lah dekat mulut dia. Cuba minum air. Yang keempat, do something else. Buat benda lain. Cuba sibukkan diri kita dengan benda lain. Dan yang kelima, discuss. Discuss tu adalah sama community lah, maksudnya support group. Cuba luahkan kepada kita discuss lah, bagi tahu macam mana kita tak boleh nak, kita nak juga buat benda tu. Kadang-kadang bila kita luahkan benda tu akan hilang. Dan peranan lain yang penting adalah ibu bapa. Cuba tengok baik-baik anak-anak kita kat sekolah, balik sekolah, termasuk dekat asrama. Kita kena stop benda ni. Walaupun diri kita rasa vape tak berbahaya, tak mengganggu udara, kita rasa benda tu bau sedap, tapi setakat ni
kita kajian-kajian yang ada mengatakan sebaliknya. Dia ada efek. Dia bukan totally selamat. Dan yang terakhir adalah akta. Bila kita nak mencegah ni, dia ada daripada kita sendiri, daripada kalangan ataupun surrounding kita. Dan yang ketiga adalah undang-undang. Bila mana pada baru ni Terengganu mengisytiharkan untuk menutup penjualan vape, kan? Saya secara personalnya menyokonglah, dan NGO yang lain menyokong tindakan, sebab benda ni kita tak boleh kawal. Kita tak mau dia merebak. Setakat yang 10 tahun berada vape ni pun tekanan tu dirasai. Apatah lagi kalau kita delay untuk beberapa tahun yang kehadapan. Benda tu kita akan rasa, bukan mungkin kita tak rasa, tapi generasi-generasi yang akan datang rasa, anak-anak dan cucu-cucu kita lah. Dan ini semua akan membebankan kewangan negara. Bila masuk hospital, akan masuk ICU, semua tu memang akan, resources kita pun akan terjejas. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dulu untuk saya punya ceramah pada hari ini. Saya buka soalan lah, kalau anda bertanyakan soalan. Dah azan tak? Belum lagi? Jadi kalau kita tengok statistik kita kan, Terengganu sendiri penggunaan vape kita di tangga ke-4 ataupun ke-5 dalam Malaysia. Yang pertama, saya tak silap, Sabah ataupun Sarawak. Yang kedua, Labuan. Yang ketiga tak ingat, yang keempat. Yang 4 ke-5 adalah Terengganu. Tapi bertepatanlah dengan kita punya tengok kedai-kedai vape yang berada di sekitar Terengganu. Jadi jika tiada soalan, saya dengan ini mendoakan agar kita sama-sama dihindarkan daripada perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan untuk meneruskan ibadat kita pada bulan Zulhijjah dan akan menempuhi hari raya Aidil Adha yang tidak sama lagi. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.